Okey, Assalamualaikum. Hari ini harga emas RM550 untuk 1 gram. Okey, pada tuan-puan yang dah selalu nampak video saya, dah follow saya yang terutamanya, tapi masih belum simpan emas, tuan-puan tunggu apa lagi? Nak tunggu harga emas RM200, RM300, RM400 baru nak bermula, memang tuan-puan takkan jumpa lagi dah. Sebab apa? Tuan-puan tak boleh tunggu harga rendah. Sebab waktu terbaik nak beli emas bukan bila harga emas turun, tapi bila kita ada duit lebih yang kita boleh simpan jangka panjang. Mungkin tuan-puan rasa macam, alah, sebab sekarang kan dah RM550 untuk 1 gram. Saya mana ada bajet nak beli 1 gram RM550. Tak apa, tuan-puan boleh bermula dengan bajet yang rendah. Tuan-puan ada bajet 100 ke, 200, 300. Tak perlu nak tunggu-tunggu harga emas 300 baru nak beli. Tuan-puan ada bajet serendah RM1, boleh menabung emas menggunakan akaun emas Gap di Public Gold. Jadi macam mana nak bermula? Tuan-puan boleh klik link dekat bio. Saya akan bantu guide tuan-puan. Tuan-puan, harga tertinggi hari ini akan jadi harga terendah 3 tahun akan datang. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita mula simpan emas.